along the way saya sedar dekat Malaysia ni kita banyak kekangan nak buat filem biografi. Kalau OTT ni tak ada, apa yang akan berlaku? Where would they watch these films? Harapnya akan ada lah untuk filem-filem lama ni kita restore balik kan, macam mana yang diorang buat dekat filem-filem Hollywood yang lama. These are the things that we need to talk about. Kita perlu bincangkan. We need to have this intellectual discourse. Masa time Terbaik Langit dengan Walid pun tak seteruk tu. Tahu tak, Don, siapa yang sebenarnya tidak dilibatkan dalam proses diskusi ini? Tak tahu. Penonton. Jadi kita pejamkan mata dan bayangkan. Alamak. Itu je. Walid that version. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ini kita dalam episod kedua Sembang Cinemat. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Okey, selepas 5 bulan sejak episod pertama ditayangkan, akhirnya episod kedua kita dirakam pada bulan ni. Sebelum memperkenalkan kita punya tetamu hormat untuk episod kedua ni, izinkan aku berterima kasih kepada penaja utama kita iaitu Playmaker Travel, sebuah company yang menyediakan perkhidmatan van VIP Thailand untuk ke Hat Yai, Krabi dan Phuket. So kalau hampa nak bercuti dengan family ke Thailand dan mencari van VIP, bolehlah contact Playmaker Travel. Terima kasih kepada Playmaker Travel kerana sudi sponsor, dan kepada company di luar sana, kalau hampa nak sponsor podcast yang kedil ini, bolehlah contact Mak Don di details yang tertera di bawah. So jom kita memperkenalkan kita punya tetamu pertama kita. Tetamu pertama kita ni adalah seorang seniwati yang dah lama berkecimpung dalam dunia lakonan. Kalau tak silap dia filem terawal dia dari sekitar tahun 92 ke 93 macam 91, dan baru-baru ni hangat dengan drama Astro Original Series One Sentif iaitu Ma'am Sophia Jane. Terima kasih sebab sudi mai ke Sembang Cinemat. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput. Maaf sesat tadi. Sesat sejam. Orang tak tahu ni. Di sebalik tabir. Apa yang berlaku. Kemudian kita punya tetamu kedua kita, seorang pengarah dan pelakon, pernah membintangi banyak drama dan filem, dan antara series dan telefilm yang famous ataupun yang actually one of my favorite juga iaitu Metro Crime Series dan telefilm Aku, Dia dan Tong Sampah. Pengarah dia adalah Megat Syarizal. Terima kasih. Assalamualaikum semua. 5 bulan nak tunggu ni kan? Untuk episod kedua. Episod kedua ni. Itulah orang sebenarnya tak sabar nak tengok Mak Don punya podcast. So, terima kasih kepada Megat Syarizal dan juga Ma'am Sophia Jane sudi untuk episod kedua ni. So kedua tetamu kita ni hadir untuk bersembang tentang filem baru Mencari Ramli yang akan ditayangkan pada 19 Jun ni. Mencari Ramli ni menjadikan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai subjek utama filem ni. Tapi sebelum kita sembang dengan lebih lanjut tentang filem tu, kita nak buka soalan pemanah dululah. Sebabkan ini adalah filem yang menjadikan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai subjek utama. Jadi soalan kita pun tentang P. Ramlee. Yeah. Okay. Just berikan satu filem kegemaran dari personal P. Ramlee. Dan kenapa? Filem tu filem pertama yang membuatkan jatuh cinta dengan P. Ramlee ke, atau boleh relate dengan situasi ketika tu ke? Kita mula dulu dengan okay. Saya Pendekar Bujang Lapuk. Sebab memori saya filem tu masa kecil kita tengok. Tu yang unik pasal P. Ramlee ni, sebab kita bila kita tengok in different times, dia akan nampak kupasan yang berbeza. Masa kecil kita tengok berhibur, suka budak-budak kecil apa benda kita lakonkan semula, apa benda alfa dan fasirun tumpuk-tumpuk tai unta tu semua kan. So kita ingat all this, tapi dia scene yang paling rasa memorable dalam filem Pendekar Bujang Lapuk tu is penambang punya scene. Sebab dalam penambang punya scene tu dia macam lengkap. Dia sindir kita punya masyarakat, dia sindir politik, dia sindir dan pada masa yang sama dia komedi. Dia apa benda tu cakap masa kecil kita tengok apa kelakar, apa Wak Mustar apa benda kan. Sekali bila tengok balik di waktu yang berbeza, macam sebenarnya scene ni sangat deep. Shot dia tu yalah pada waktu tu rasanya jarang orang selalu ambil master je apa pun satu, tapi dia ada close up masyarakat yang tengah tunggu bot, lepas tu kejadian yang
orang tunggu kena potong apa itu sangat dia punya setaya tentang masyarakat kita tu sangat deep lah. Dan dia beritahu dalam keadaan berjenaka. Ma'am? Saya rasa sama juga macam Megat. Bukan filmnya, tetapi dari segi bila waktu kita kecil, kita membesar, kita selalunya dapat menonton filem-filem P. Ramlee yang berkonsep komedik kan. So then of course bila kita dah dewasa, kita melihat landscape filem-filem dia, tidak kira genrenya, lengkap dengan landscape sosial, landscape politik yang P. Ramlee kenali dan P. Ramlee memerhati. Dan untuk saya, my favourite will always be Badu 3. Badu 3. Why? Kalau tanya, kenapa? Because di sini saya rasalah sebagai seorang yang dewasa dan sebagai seorang wanita, saya melihat bagaimana P. Ramlee menggunakan the comedic essence untuk membenarkan watak-watak wanita dia untuk bercerita. Kalau cerita itu diletak dalam satu genre yang serius, orang tidak akan memandang kisah atau cerita wanita-wanita itu seriously. Tetapi oleh kerana ia dilengkapkan dan ditertera dalam satu konsep komedik, wanita they were allowed atau dibenarkan untuk bercerita. You know, tanpa ada kalau zaman dulu mesti netizen dah bash kan, tetapi dengan lembutnya mereka dapat bercerita mengenai madu. Dalam cerita yang membenarkan wanita-wanita ini untuk bercerita tanpa ada tindak balas daripada penonton atau you know. So I thought that was very clever of P. Ramlee. Dan bukan hanya filem itu sahaja, banyak lagi filem-filem P. Ramlee di mana dia membenarkan wanita-wanita dia untuk bercerita kisah mereka, you know, tanpa dizalimi lah kan, macam tu dari segi penulisan dia dan sebagainya. So saya rasa dia amat cintai wanita lah. I think so. Itu ada soalan pemanas kita untuk sesi kali ini. So now kita akan dive dengan lebih lanjut tentang mencari Ramlee. So tadi saya dah mention sikit premis ataupun subjek utama untuk filem Mencari Ramlee ni. Jadi kalau boleh lebih enak kalau tuan pengarah kita explain sikit sinopsis tentang apa itu Mencari Ramlee. Sebab ini bila release je news pasal Mencari Ramlee ni, orang ingat ni kisah pasal P. Ramlee, cerita bola sepak lah. Macam tu. Mencari Ramlee tentang bola sepak biografi P. Ramlee lah kan. So ada banyak orang kata assumptions lah. So maybe you can clear the air lah. Tapi saya dulu memang pernah even masa awal-awal terlibat dalam bidang filem ni, memang ada cita-cita kononnya nak buat filem biografi lah. Sebab saya pun terlibat dengan musical P. Ramlee dulu. Saya berlakon musical P. Ramlee, tapi tengok itu adalah satu sisi yang lain yang Adlin tonjolkan. Kan? Tapi lama kelamaan kita dalam lebih dalam tahun ni dah kurang lebih 20 tahun saya terlibat dalam bidang seni along the way saya sedar dekat Malaysia ni kita banyak kekangan nak buat filem biografi. So saya fikir macam daripada susah sangat nak buat filem biografi ni, bukan tak boleh, banyak saya cakap cuma dia punya kekangan tu banyak kan, so ambil P. Ramlee as a subject, gunakan dia sebagai subjek, dan kita bagi homage kepada P. Ramlee dalam sebuah filem tapi menggunakan karakter yang fiction. Jadi kalau ikutkan dan persamaan nama dengan serancangan bola tu itu datang kemudian sebab idea untuk Mencari Ramlee ni timbul pada tahun 2012. 2012 dan
bola tu 2014-2015. So ada masa ketika saya fikir nak kena tukar tajuk ni nanti orang, tapi ada orang yang nasihat jangan. Sebab dia punya signifikan kenapa tajuk itu Mencari Ramli sangat kuat lah. Apa benda which is sebenarnya basic synopsis tu boleh baca je mana-mana, boleh Google, tapi saya boleh terangkan sikit yang filem ni Tony Yusof bukannya memegang watak sebagai P. Ramlee. Dia adalah seorang impersonator P. Ramlee yang kita kenalkan pada hari kematian P. Ramlee. Pada first scene tu adalah hari kematian P. Ramlee, kita kenalkan Tony ni memegang watak yang bernama Zakaria dan dia mempunyai masalah hutang apa benda. Dia orang biasa je, dia just impersonator yang tak berapa bagus pun. Just dia ada rupa fizikal yang lebih kurang, boleh menyanyi lebih kurang, tapi dia bukan P. Ramlee. So kebetulan dia ada masalah hutang, dia dia pergi berjumpa dengan Along tu lah yang apa yang dipegang oleh saya yang bernama Yusof. Masa perbincangan nak suruh bayar hutang tu, tiba-tiba watak yang dipegang oleh Mem Sofia kita ni masuk, yang bernama Zaitun. Dia ni ada masalah, dia ada macam amnesia, yang dia ingat dia tinggal dalam tahun 50-an. Dia tak move on dari tahun 50-an, dan dia masuk, dia nampak Zakaria, Tony tu, dia ingat itu adalah P. Ramlee yang betul. Jadi untuk apabila Yusof tengok, kakak aku ni tengok ingat dia ni P. Ramlee, okey tak apa, kak balik kak. Okey, kau nak settle hutang, kau menyamar jadi P. Ramlee dan kau hiburkan adik aku. Hiburkan kakak aku. That's it. So dia punya timeline tu bermula sehari selepas kematian P. Ramlee. Yes, tahun 30 Mei 1973. So tadi tu sinopsis, dan watak yang dipegang oleh Mem Sofia Jane adalah Zaitun. So dalam tu menjadi seorang yang masih lagi terperangkap pada tahun 1950-an lah kan. So maybe Mem boleh terangkan sikit tentang watak tu and how's your preparation? Adakah ada watak yang menjadi rujukan untuk anda menjiwai watak Zaitun tu ke? Saya dengan Megat kita dah bincang mengenai skrip ni. Dah lama dah sebenarnya kan, when you first introduced it to me. Dan pada waktu itu masih di tahap awal lagi kan, sebab banyak rewriting dan hanya selepas berapa tahun Megat? I think 4-5 tahun jugalah. 4-5 kan? years. Di mana Megat kembali dan dia kata, cuba baca cerita ni kembali. So saya baca dan saya terus mengiyakan skrip ni. Maksudnya mengiyakan watak yang sedia ada, because I found it so interesting dari segi saya melihat faset-faset pelbagai filem P. Ramlee di dalam cerita ini. Seperti Megat kata, he's homage buat P. Ramlee. Megat seorang peminat tegar P. Ramlee seperti kita semua. Dan apa yang saya suka sangat pada waktu itu adalah, dan kita cuba mencari juga kan, sebab latar belakang Zaitun, seorang wanita yang merupakan kakak kepada antagonis dalam cerita ni, yang bernama Yusof, dan juga bagaimana dia mempunyai satu she has a secret. Ada sesuatu yang dah berlaku kepada dia yang tak ada sesiapa pun yang tahu, dan sebenarnya tak dilontarkan pada permulaannya kan. So wanita ini dianggap gila. Right? Dianggap gila, eccentric. Itu yang saya suka sebenarnya. Seorang wanita yang bukan muda tetapi in her mid 40s macam tu, di mana dia seorang wanita yang sangat berwarna-warni. Very eccentric. Dan bila kita bincang mengenai how she is trapped in time kan, dia seperti dikunci dalam satu era dia sendiri. Dia tak move on kepada 60-an dan 70-an kerana trauma yang pernah berlaku. So I thought, great, sekarang we're talking about mental health juga, dari segi PTSD, post trauma, stress, dan juga bagaimana bijaknya Megat, di mana kalau saya gunakan tema anachronism,
atau anachronisma, di mana watak itu diletak di dalam filem ini tetapi dia tidak seperti watak-watak yang lain. Dia tidak berbaju seperti mereka, dia tidak berfungsi seperti watak-watak yang lain yang sedia ada di dalam 1970-an itu. So I thought it was so clever, dan saya kata this is such a great thing because mental health bila kita nak bercerita dalam konsep komedi can be very difficult. Betul. Kan? Especially now when it's such a serious matter. But cara penulisannya sangat bagus. Dan I said, you have to do this. Memang pada permulaannya ada... Ya, kita memang yang bagus ni, I think lepas 1 hari kot dia baca terus call, Megat, jom kita jumpa. Let's meet up. Duduklah kita orang pergi dekat Tamas tu duduk. Masa tu tak boycott lagi Starbucks. Duduk I think 3-4 jam duduk, berapa bongkar-bongkar apa benda, apa bagi notes, which is itu yang saya hargai. Kita bukan buat short sendiri je. So at least ada feedback yang memang and then cakap you don't need to do this, you ni kita bincang pasal karakter tu. Lepas tu balik kita sesuaikanlah pertukaran yang patut ada. Maknanya bukan kita memang maknanya bukan dengan mem seorang je. Everyone saya memang harapkan feedback. So that kita nak tapi dengan mem kita kuatkan karakter Zaitun tu. Apa yang I am missing, macam dari mata wanita, apa benda yang saya tak nampak, dia akan bagi feedback. So, yes. Sebab penulisannya dan garapan cerita tu memang dah sangat seronok untuk dibaca. Tetapi I think pada waktu itu diskusi saya dengan Mogat adalah sometimes kita bila this is not a gender thing, tetapi kadang-kadang bila lelaki menulis mengenai seorang wanita, sometimes they kind of like miss out quite a few things. And saya amat berterima kasih kerana Megat memberi saya peluang untuk not to say collaborate penulisan itu, tetapi maksudnya untuk mencurahkan idea, or to say what if we took her this way, dan bila watak Zaitun itu pula berjumpa dengan watak Tony Yusof, iaitu Zakaria, dan I wanted them to fall in love. Maksudnya kan, saya ingin sekali melihat these two misfits, these two misfits berjumpa dan jatuh cinta. Tetapi bagaimana? How do two misfits fall in love? So itu yang saya rasa yang I've never seen anything like it in cinema. Maksudnya for a very long time, cerita yang sebegini for a woman, untuk wanita, so itulah sebab utama sebenarnya saya mengiyakan watak ini, Zaitun. Skrip tu lepas berapa banyak draft? Sebab tadi kata start pasal idea ni 2012 kan. Berarti lah 10 tahun. Kira daripada 2012 tu ke alhamdulillah dapat DKD daripada Finas. Finas tu pitching dia tahun 2020. Tapi dia jadi delay sebab PKP lah. Itu nombor satu lah. Sebenarnya sampai ke 2020 tu tak ada full script, just ada treatment lah, which is yang jalan cerita tu dah berapa kali bertukar jugalah dalam tempoh 8 tahun tu. Kan mungkin kalau ikutkan draft script mungkin 3 atau 4, saya pun tak tahu ingat. Sebab saya tulis tu pun bersama seorang lagi penulis, iaitu Lepat Hafiz. Dia tu dulu ex-intern, dia graduan daripada Aswara. Dan saya bersama dia tolong jadi daripada 2020 tu rasa mungkin 2021 baru start menulis first draft. Lepas tu dah sampai ke 2022 tu mungkin dah draft ketiga. Dan sit down, lepas tu lepas kita jumpa dengan semua pelakon buat reading pun ada lagi satu draft. So macam itulah. Tweaking lah, just tweaking to make it more lebih mampat artinya. Because saya rasa setiap scene harus bercerita, so it was important for all of us, untuk semua dari kru ke pelakon, pengarah, to be on the same on the same page and on the same table, to really understand that this is what we want for every scene, so tak ada sesiapa yang ketinggalan bas dari segi dari babak 1 sampai
actually tak banyak. 60 60 something, yeah, yes. So kita tidak mahu sesiapa pun ketinggalan. So dengan itu membawa rasa seronok. Bila kita sampai kat set, semua dah tahu dah. So semua mempunyai anticipation like, apa yang akan berlaku dalam sini? Siapa akan buat apa? So it was very interesting, very very interesting. To I rasa semua pelakon saya rasa really let go and had a lot of fun. Yeah, and saya dah lama tak masuk set di mana we just had so much fun, creating and dengan imajinasi dan just playing, throwing the ball and so this is a very special project. Yeah. Mungkin dah direct before this telefilm and series dah banyak kan. So first film ni usually, sebelum ni saya pernah beritahu, first film ni usually something yang kita nak dekat dengan diri kita. So adakah sebab you as a fan of P. Ramlee, so sanggup tunggu selama 10 tahun ni untuk menjadikan ini filem pertama dan bukan filem lain? Dia punya challenge tu daripada awal tu apa benda, nak sampai ke shooting tu, sebab bukan semua bila kita pitch ni dekat saya dah pitch macam-macam tempat, banyak kali tak dapat. Tapi again, bila kita percaya dengan satu produk dan apa benda, sebab saya nakkan filem pertama saya tu itu menunjukkan ini adalah Megat Syahrizal. Sebab sebelum bila kita buat series, kita buat ataupun kita buat telemovie, kita tertakluk kepada apa yang stesen nak. Kita pitch apa yang kita rasa diorang nak dengan pelakon yang diorang pilih, kan. Tapi yang ini semua 100% pilihan saya. Pelakon pilihan saya, jalan cerita pilihan saya, team semua pilihan saya. Jadi at least dapatlah satu air tangan, ni totally this is me. Apa benda ni, cerita yang ni dan P. Ramlee tu, sebab memang pada saya bila buka mata je, orang selalu kadang-kadang kalau kita dengar orang-orang tanya who's your favourite director, apa benda apa ni, saya tak boleh tipu, tak adalah cakap kadang-kadang orang cakap orang Europe lah, apa benda apa Hollywood lah pun tak. Saya sebab benda bila buka mata, inilah pendedahan saya terhadap filem, dan kerana dialah saya jatuh cinta terhadap filem. Okey, saya nak buat cerita tentang dia. Tapi dia punya, pada masa yang sama juga, kalau kita tonton filem ni, tengok sebenarnya kadang-kadang saya rasa masyarakat kita terlalu mengagungkan dia, tapi lupa kita generasi yang akan datang ni, generasi yang ada, sedia ada, kita ada banyak bakat. So filem ni memang ada elemen tu. Kita berterima kasih pada P. Ramlee, tapi ada satu masa kita kena move on daripada dia. So ma'am, tadi saya ada tanya saya, this is first working under Megat kan. You've been working with ramai dah directors, Uwe, Amir Muhammad, Yusri Abdul Halim and Arif Zulkarnain. So macam mana rasanya bekerja dengan someone yang dah kenal lama ni? Anda Megat. Saya rasa bila kita masuk set, kita tinggalkan aspek Friend, persahabatan, because kita di dalam satu ruang arena kerja. So tapi saya rasa yang enaknya adalah di mana kita memahami cara bekerja masing-masing. Sama juga dengan director-director yang saya pernah bekerja bersama. Tetapi di sini I think bukan hanya saya, tapi saya rasa pelakon-pelakon lain juga dan juga kru, kami memahami how personal filem ini Mencari Ramlee adalah untuk Megat. So I think we really went overboard lah dengan making sure 150%, 200% untuk memastikan yang apa saja shortcomings yang mungkin ada dari segi technical ke kewangan ke we made it up with doing so much more. Dan tak tahulah Megat, saya harap awak you are happy. Itu soalan yang dia selalu tanya, are you okay, are you happy, I mean because you want your director to be happy, right? Sebab ini adalah ini adalah impian dia. Impiannya yang kita semua dah tahu dah bertahun-tahun dah. So it's very personal buat Megat, it's very special buat Megat, and of course untuk kita semua juga. Tetapi
So I rasa at that point we just wanted to make it happen untuk Megat, no matter what. Yeah. So ni soalan seterusnya ni macam interval lah kalau dalam filem tu kan. So Megat ada beritahu yang generasi lo ni lack, kurang pendarahan terhadap filem-filem P. Ramlee kan. So katakanlah jadi kita ada someone daripada budak filem dan dia teringin nak tahu pasal P. Ramlee. So apa filem yang macam sesuai untuk dia mulakan? Not just budak filem lah, I mean like, penonton lah yang memang nak kenal pembikin yang lama-lama ni kan. So apa selain daripada yang tadi, film favorite, your film favorite, filem apa yang rasa macam okay, filem ni you can start with this film kalau nak bagi dia jatuh cinta dengan P. Ramlee tu? Rasanya mungkin itulah Labu-Labi. Sebab kita start dengan Light dulu. Betul. Kan, Light dulu. Yes. Kita tengok how apa benda bagi Light, then baru move on to macam Ibu Mertuaku ke apa benda. Tapi ini yang dia direct lah. Orang kadang-kadang orang tersilap ingat macam Anakku Sazali tu dia direct, tak. Anakku Sazali tu Anakku Sazali tu menunjukkan dia kehebatan dia sebagai pelakon sebab dia megang dua watak tu kan. Tapi kalau dia punya filem tu saya rasa pendarahan tu kita mungkin start dengan Labu-Labi dulu and then The Bujang Lapuk punya series. Ini semua I think the strongest film daripada P. Ramlee adalah di era di Jalan Ampas lah kan. Pas Bujang Lapuk tu itulah macam Ibu Mertuaku, Penarik Beca. I think kalau yang betul serius sikit, yang betul-betul antara strongest film dia Semerah Padi. Yes. So, ma'am? Bagi saya mungkin kalau kita lihat filem-filem P. Ramlee, banyak adaptasi. Atau you can see that he leaned towards cerita-cerita yang sebelum itu yang popular. Popular macam Alibaba Bujang Lapuk. It's Alibaba and the 40 Thieves. Kan, satu cerita yang satu dunia kenali. So di situ juga dia merakamkan satu dunia Alibaba Bujang Lapuk ni. Dan sekali lagi, dia menceritakan the social landscape of masyarakat dia pada waktu itu dan sekarang actually, dan juga the landscape of politics di dalam dunia Alibaba Bujang Lapuk ini. Dan I think istimewanya filem-filem dia adalah tidak kira lah antara Dua Darjat ke, Penarik Beca ke, Semerah Padi ke, elemen-elemen itu semua ada. Dan bila filem-filem tu keluar, dia seolah-olah nak suruh kita atau meminta kita dengar, listen to what I want to say. Seperti juga pengarah-pengarah hebat yang lain. So di sini saya rasa we really need to listen to his words, ceritanya, dialog dia, because they always have meaning. Dan kalau kita cakap pasal film culture ni adalah sesuatu yang harus diasah dari kecil. Saya tak tahu, zaman sekarang is such a fast paced world. Semuanya nak cepat. That's why bila kita keluarkan Mencari Ramlee trailer, ada juga soalan-soalan tu. Ni cerita football ke? Ni cerita ni ke? So in my head I'm also thinking, tak ada sesiapa membaca ke? You know what I mean? Kenapa tanya soalan-soalan? Sekali lagi, kenapa don't you read? Don't you listen? So I think it really, apa yang saya katakan sekarang ni dan apa yang dia ingin katakan pada waktu itu pun is so relevant sampailah hari ni. So that's why 1000 tahun pun orang akan masih mengingati dia. Yes, because of all the stories that he told. Ada yang kita tak suka dengar lah apa yang dia nak membebel tu kan, tetapi that's life and that's reality. So filem-filem P. Ramlee ni boleh kita, I think semua ada nyanyian kan. So dalam Mencari Ramlee ni, lagu-lagu yang diselitkan ni, adakah lagu-lagu yang diberikan nafas baru ataupun dibikin sendiri tapi jiwa yang lama ke, macam mana? Kita ada lagu yang kita letak pada opening scene tu. Saya letak lagu favourite saya lah, Merak Kayangan. Sebab lagu tu bukan yang the most popular song daripada P. Ramlee. Ada yang macam
kata lagu apa ni, tak pernah dengar pun kan. Tapi saya suka lagu tu sebab dia punya lirik dia very ni. Tapi lagu tu kita try maintain the melody, tapi Tony yang nyanyi lah. Tapi ada few songs satu lagu I think kita rearrange balik adalah lagu Jikalau Abang Merindu. Itu bukan Piramli yang nyanyi, itu Nona Asia. Yes, Nona Asia nyanyi tapi dia compose. So kita rearrange balik Pita Hati bersama New Village Music Lab, dia rearrange balik lagu tu dan kita buat dalam scene cabaret. Berapa total lagu agak selit dalam ni? Untuk lagu Piramli ada 5. Lepas tu Pita Hati disumbangkan skor. Skor dan dia ada lagu-lagu dia. Dan kita punya OST Mimi Fly. Okay. Yes. Yang tu kena tunggu I think time premiere aku. Yes. InsyaAllah premiere nanti kita akan mendengar lagu yang compose oleh Mimi Fly nanti. Jadi ma'am, dalam filem ni ada menyanyi tak? Tak ada. Tak ada langsung. Alhamdulillah. Tapi ada babak menari lah kan? Adalah sikit-sikit. Dan itulah dia bila kita, and I really enjoyed babak-babak yang menari dengan Tony. Dengan Tony je lah yang sebenarnya pertama. Tetapi because it's dia also dalam babak-babak itu dia menceritakan the inner child of this woman, kan, perasaan keanak-anakan dia, yang masih ada. Yang masih ada dan and she wanted to, and how babak-babak itu menunjukkan that dia masih ada, dia masih ingin hidup. Saya masih bernafas, saya masih boleh hidup, saya nak hidup. So saya rasa detik-detik itu menunjukkan apa yang ingin diceritakan atau melengkapkan watak Zaitun ini. Sebalik trauma dia dan sebagainya, she also has this inner child of her that dikeluarkan dalam babak-babak yang sebegitu. Entah, that scene pun macam maybe the building of both of you punya characters. Tony pun Zakaria punya character goes through something, and I think that's the beauty of that scene. I think kita bertemu, kita bertemu dalam tarian, dalam berjumpa. There's actually, bila mereka tak faham yang actually they have a lot in common. Tetapi bila penonton melihat nanti, kedua-dua misfits ni sebenarnya they have quite a lot in common sebenarnya, kan, that mereka sendiri tak tahu. So I like that a lot, that saya sebagai, bila saya membaca skrip pun saya boleh bayangkan the scene when they are together is like mereka tak memahami apa yang sedang berlaku, tetapi penonton are rooting for them, jadilah, kan, macam tu. So that was fun. So bercakap tentang nostalgia dan apresiasi filem ni, filem-filem lama kan, sebagai peminat Piramli, I just want to dapatkan sedikit pandangan berkah. Itu saya ada baca buku filem Melayu yang Hilang, nukilan Daniel Aziz Ahmad, kan. So dalam senarai-senarai filem tu, salah satu filem yang hilang adalah filem Piramli, iaitu Sitora Harimau Jadian. So apa pandangan Megak tentang benda ni, dan betapa pentingnya benda ni tentang sebuah kerajaan ataupun produksi itu untuk menyimpan filem-filem lama ni? Itulah sayangnya kita punya mungkin pada waktu itu ke apa benda nak archive benda, kadang-kadang ada yang tak rasa filem ni penting. Jadi saya sayang sekali sebab itu rasanya dalam karya Piramli, horror dia buat 2 kali je. Sumpahan Orang Minyak dan Sitora Harimau Jadian. Itu that is the 2 times je. Yang itu pun kalau kita nak tengok Sumpahan Orang Minyak tanpa ditapis pun susah sekarang ni. Apa benda, ada banyak scene yang dipotong. Dan kalau macam horror komedi pun ada ragam Piramli rasanya. Ada satu yang kaki kuda, itu je, dia macam horror komedi sikit lah. Tapi lain pada tu semua cerita drama, komedi, kan. Jadi saya rasa sayang sekali kita tak dapat nak tonton filem tu, sebab saya somehow baru berjaya menonton satu lagi filem dia yang susah orang nak tengok, Gelora. Dan saya agak terkejut. Itu antara filem yang
baru dapat tu sebab dulu masa kecil dulu saya rasa koleksi filem P. Ramlee yang ada dekat rumah arwah nenek saya tu hampir full, cuma tak ada Dr. HD, Gelora, Sitora memang tak ada orang ada lah, and Sitora, Dr. HD, Gelora yang bertemakan adult ni tak ada sikit, tapi yang lain semua ada. Jadi sebab saya nak cakap masa time tu dia macam melalui satu fasa pemindahan daripada Singapura kepada Kuala Lumpur, dan tiba-tiba daripada latest filem masa Madu 3 Alibaba Jalan Pok, tiba-tiba dia nak buat Sitora. And then rasanya tak tahulah, orang tak rasa benda tu penting ke apa, kena macam nak simpan. Kalau tak, kita boleh tengok satu sisi lain. Saya tak tahu sebab kita tak tahu apa yang dia nak cuba sampaikan dalam filem tu. Kenapa tiba-tiba aku nak buat filem horror pula kan? First filem selepas berpindah pula kan. So yelah, kita curious lah kenapa filem tu kenapa dia nak bikin filem tu masa dia pindah ke KL tu kan. Satu kerugian lah buat rugi memang sangat rugi kan. Macam mana nak cari balik tu. So mungkin filem-filem lama yang maybe yang you think that penonton lah ni perlu tengok tapi tak dapat sebab isu yang sama. Saya sendiri pun kadang-kadang nak mencari filem-filem yang lama juga kan. So saya tahu ada inisiatif daripada para producer yang ada apa orang kata platform untuk, boleh ke sebut yalah macam OTT, yes, OTT boleh. Boleh. Macam Sia, for instance, boleh. Saya sangat-sangat menghargai the initiative untuk mendapatkan archive it in a way, filem-filem bukan hanya daripada 50-an 60-an pun, tetapi 70-an, filem-filem A.R. Badul, Z. Luqman. Saya rasa banyak orang pun tak kenal Z. Luqman siapa. Kan? So dan di situ mungkin orang zaman sekarang mungkin kata it's just slapstick, it's just slapstick. But sebenarnya pengkarya-pengkarya seperti A.R. Badul dengan Z. Luqman pun banyak cerita mereka di dalam filem-filem slapstick mereka itu, yang berlatar belakangkan masyarakat, penyindiran, tetapi dalam konsep komedi, so and saya rasa a lot of people macam mungkin rasa filem-filem itu tidak penting, tapi sebenarnya dia sangat-sangat penting, sebab bila kita cakap pasal filem kita, wajah kita, itulah dia. Sebenarnya bukan dari segi teknikalnya ke, atau penangkapan gambar ke, atau lakonan ke, tetapi yang ditulis tu. Kadang-kadang kita boleh abaikan pelbagai aspek-aspek teknikal yang mungkin tidak tidak bagus. Tapi dari segi penceritaan itu sendiri, itulah wajah kita sebenarnya. Tetapi oleh kerana they were low budget films dan sebagainya, orang rasa tak indah lah, so so in that case I really appreciate OTT yang sedemikian, yang who's doing this, because generasi baru sekarang yang untuk mereka anak-anak muda yang mungkin ingin menjadi seorang pengkarya satu hari, bila mereka didedahkan kepada filem-filem yang kalau OTT ni tak ada, apa yang akan berlaku? Where would they watch these films? Where? Sebenarnya kita, saya sebagai pelakon pun, kadang-kadang saya tanya juga, where would I watch it? Who can I ask? Kan? Dulu, kalau zaman dulu, kita boleh pergi Finas. Dia ada macam library, kita boleh pinjam ke apa ke. But saya tak pasti kalau mereka masih melakukan itu. Tapi saya ingat zaman tu di mana there was a library and you can go there, kita boleh tanya soalan and and if you want to do research or whatever. Tapi sekarang saya tak pasti institusi Finas ini masih melakukan aktiviti-aktiviti itu atau lebih bersandarkan admin work. I'm not sure. Saya tak pasti. Sebab lo ni pun orang dah
think tak keluar DVD dah kan. Susah sikit. Mostly akan depend on OTT lah. Betul. So hard copy tu dah memang tak ada lah. Apa benda filem ni hard copy apa. So semua sekarang ni memang online semua dalam hard disk ke apa benda ke lah. Jadi itu bukan itu je. Rasanya restoration pun mungkin kena ada. Macam kan Lieutenant Adnan di restorekan so apa benda. So rasanya mungkin usaha-usaha ni selain pada archive, harapnya akan ada lah untuk filem-filem lama ni kita restore balik. Kan macam mana yang diorang buat dekat filem-filem Hollywood yang lama. Kadang-kadang ada missing a few frames pun diorang try apa benda isikan apa semua. So hopefully kita dapat buat dengan filem-filem yang ada. Kalau tak print-print yang filem lama ni makin lama makin macam contoh saya salah satu rasanya contoh Sabaruddin Tukang Kasut. Saya berjaya tonton masa kecil ada tape apa semua tu, tapi rasanya lately diorang kata dah tak ada print yang clear. Untuk dibuat balik untuk to apa restore. ni so kalau nak tunjuk pun dekat sebab RTM selalu tunjuk setiap tahun filem-filem Piramli, tapi kalau dia print yang dia ada Sabaruddin Tukang Kasut sangat teruk. So itulah macam tu, sayang akan jadi macam tu lah. Dia akan lama-lama dah tak ada hilang. Dah tak boleh tayang dekat TV pun. So harapnya ada lah. Satunya memang apa yang Sia buat tu bagus lah kan. Sorry tadi filem ni klasifikasi dia adalah U 13. Oh 13. Ya. Sebab saya rasa sebab kita bila pamerkan kehidupan orang zaman 70-an dengan ada watak yang isap okok, lepas tu pergi kabaret kan, apa bukan dia tak ada apa ekstrim pun, cuma saya rasa bila LPF nampak kita tunjukkan apa ada scene-scene party kan, mungkin benda tu je yang dapat daripada 12 naik 13. Tapi saya rasa but it's okay. Okay. Saya dia tak ada, saya yakinlah dia punya adegan dalam filem ni tak adalah akan buat orang komplain atau merosakkan akhlak ke, tak ada kan. So, kita pejamkan mata dan bayangkan itu je. Walid that version. So akhirnya tak ada scene yang dipotong lah sebab nak compare tu 13 lah. Tak ada kan? Tak ada kan? Memang tak ada. Kita membikin sebuah filem yang selamat. Saya tengok okay, 13 boy tengok okay. Mesti boleh bawa apa family. Betul. Pasti boleh. So sebab ni pun kita nak apresiasi untuk generasi kan, untuk membuka bagi mereka appreciate tentang Piramli. Sekarang kita nak lari sikit daripada Mencari Ramli, tapi we stick to cinema jugalah. So baru-baru ni isu tentang tayangan filem lokal di panggung. Sebabkan bulan 5 ni kita ada banyak filem lokal, kemudian nak fight dengan filem international lagi. Dan Megat antara yang vokal lah pasal benda ni. Siapa yang follow social media dia akan ada lah nampak tweet-tweet yang untuk kita untuk kita antaranya adalah untuk kurangkan tayangan filem international dan perbanyakkan slot untuk filem lokal. Baru-baru ni jadi salah satu mangsa adalah untuk filem 6 Cilaka, di mana start dengan 100 lebih panggung tayangkan, kemudian drop secara mendadak jika orang tengah baru nak tonton sampai ke 1 ke 2 digit saja. So maybe Megat boleh ulas sikit. Since Mencari Ramli pun akan ditayangkan pada bulan 6 dan jarak dia tu tak jauh pun dengan tayangan dalam bulan musim 5 tu. dalam musim bulan 5 dengan bulan 6. Tak apa, dia isu kita katakan baru ni pun ada satu hashtag yang orang cakap utamakan filem tempatan kan. Kita rasanya kalau betul nak serious about that campaign utamakan filem kita kena follow up lah. Kita kena apa ni, sebab sekarang ni saya rasa bukan baru-baru, sebab benda ni dah berlaku dah lama. Bila saya personally mula perasan bila kita buat Terbaik di Langit dulu, kita perasan yang walaupun kita mempunyai sistem wajib tayang, tetapi dia punya syarat-syarat wajib tayang tu banyak kelonggaran, maknanya banyak loophole, banyak benda yang boleh digunakan secara dia tak detail, yang yang panggung boleh manipulate the macam contoh katakan kita kena tunjuk
sebuah filem tu untuk masa 2 minggu. Tapi dia punya loophole is ada kena hit kota beberapa peratus. Jadi benda tu akan jadi dimanipulkan dari segi macam contoh bila kota kita kurang dan dengan kota dari segi apa tu? Hit dia yes, okay. macam kalau macam the first 4 days kalau dia tak hit 20% of the capacity program tu, panggung berhak nak take down ataupun kurangkan tayangan. Tapi bila dia kurangkan tayangan tu, waktu tayangannya pula tak logik. Maghrib pukul 11 pagi di waktu weekday. So bila dah letak waktu tayangan macam tu, lagilah tak susah nak hit kota. Kan? Jadi kita ada mercy, kena atas belas kasihan panggung untuk dan kadang kita tahu filem yang lebih komersial lebih mudah nak hit kota, tapi filem-filem yang indie ni apa semua kita struggle dah lah, bajet untuk marketing tak ada. Kan? Jadi bila kau kurangkan lagi kita punya tayangan, lagilah struggle. Lepas tu macam apa yang berlaku pada 6 Jelaka ni, dia sebenarnya first week tu macam tak diberi peluang, second week terus jatuh yang mendadak. Masa time Terbaik Langit dengan Walid pun tak stroke tu. Kita at least kurang daripada rasanya seingat saya lah, kalau salah macam contoh Walid 74 panggung kurang jadi 40 lebih. Satu minggu je 40, at least adalah peluang lagi kan. Ini terlalu mendadak, kesian. Saya rasa kesian. Dan dia jadi what's the purpose of kita ada that ni? Kalau saya rasa benda tu kena semak semula. Itu je, bukan kata kita kena buangkan benda. Saya rasa benda tu boleh, tapi kita kena ni semula dan tengok loophole yang ada. Dan kita faham yang panggung nak buat duit, tapi at the same time kita nak protect kita punya filem juga. Sebab apa yang saya cakap ni, ini yang berlaku dekat Indonesia dan Korea. Dia orang very protective about their film. So contoh kalau kita pergi Indonesia, kalau kita pergi ke panggung dia orang, 8 daripada 10 adalah filem lokal. Jadi itu yang saya cakap, bukan kita tak nak filem luar. Kita kalau boleh ada kota ke apa ke, kita protect our own film. Sebab kalau kita saya percaya, ini is what I believe, if kalau kita ada begitu, dan macam sekarang ni saya sangat seronok dengan kehadiran banyak filem-filem lokal ni kan. Betul-betul itu dan bila jadi macam ni, dan penonton akan trust kita punya filem, dia orang datang ke panggung untuk tonton filem tempatan, dengan automatik kualiti kita akan meningkat. Dia filem maknanya takkan wujud lagi filem maker kita buat je lah, tayang, janji dapat kutipan kalau kita boleh jual kat OTT kan, dapatlah bajet sikit, buat bajet sikit tapi boleh ni. Kita ambil contoh yang sekarang duk meletup ni, tapi kita bagi peluang pada, saya rasa saya percaya kalau kita ketatkan, bagi ada kuota sikit, memang insya-Allah banyak akan wujud pengarah-pengarah baru, producer baru yang akan beri filem-filem yang berkualiti, dan kita akan tarik balik penonton kita untuk menghargai dan menonton filem-filem tempatan. Itu dia hashtag utamakan filem tempatan tu. Jadi maybe mungkin ulas dari segi, sebab I think dulu banyak ke filem tempatan, dan I think dulu pun orang ke pawagam kan. Sebab ingat lagi dulu saya dengan family, waktu raya mesti ada filem kat panggung. Betul. Dan bila lepas balik beraya, kita akan pergi. Kadang-kadang back to back. I think dulu saya pernah buat back to back filem Mamat Khalid dengan MX3 kot, yang cerita lawak dulu kan. So benda-benda macam tu yang untuk orang kata fun time with family. Rasa zaman dulu I think tak tahulah, kalau silap maybe tak timbul kot isu ni, yang pembahagian slot tu semua. Itu dah berapa tahun lepas, right? Dan sekarang ni kita boleh lihat suasana ekonomi pun berbeza daripada suasana ekonomi dahulu. Dan kita memahami bahawa panggung ingin, it's a business, kan? They of course they want to make money. Tak ada siapa nak rugi dari segi itu. Tetapi yang saya nampak yang kita meriah untuk bulan 5, bulan 6, banyak filem
yang keluar, yang pelbagai genre. Apa yang saya takut adalah, dan saya tidak tahu kenapa mampat bulan 5 dengan bulan 6 ni. Betul. Kenapa? Because summer is coming. So summer blockbusters for July, June, July is also coming. So apa yang saya risaukan adalah bila bulan 5 dan dengan bulan 6 ni, kita ada berapa filem dalam satu bulan? 4? Local ke? Local. Local I think ada 1, 2, 3, ada 5, 6 Ya. Banyak. That hasn't happened in a very long time. Betul. Kan? Bulan 6 pun kita ada 1, 2, So far 5 lah. 5, right? Banyak ke? Okay. Dah lama kita tidak ada banyak filem yang macam tu, yang filem-filem yang that we're looking forward to watching. Tapi apa yang akan berlaku bulan 7? Bulan 8? Adakah kita akan masih ada 5 filem sebulan? Ataupun tinggal 2? And then bulan kemudian tinggal 1. And then patah balik. So kita memerlukan consistency. Dalam apa jua, dalam dunia perfilman ni, kita memerlukan consistency. So if we are going to do that, throughout the year je harus begitu. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dia harus mempunyai 5 filem, serentak atau 4 filem mengikuti, kan. Tetapi di sini kita sekarang ini memberi penonton a choice, kan. Mereka dapat pilih, filem apa yang saya nak nonton, kan. So sekarang ni kita ada Blood Brothers who's doing so well, alhamdulillah. Dan tetapi what's going to happen to the filem-filem yang akan datang selepas dia? Because kalau kita bercakap mengenai struktur ekonomi, berapa orang dah melihat atau menonton Blood Brothers berkali-kali? Can they afford to watch another film? Satu lagi filem dalam bulan ini? So these are the things that we need to talk about. Kita perlu bincangkan. We need to have this intellectual discourse between ministry, Finas, panggung, dan saya tahu pelbagai diskusi yang dah berlaku. But kita tidak boleh, we cannot continue to do that, to just discuss. We need to do. So dari segi ini, mungkin satu filem yang Blood Brothers is obviously a very good film, action film. A lot of new things have happened in that film. Dan sekarang ni, tetapi there are new things that are happening in other films juga, dengan filem-filem yang akan datang ni juga. Tetapi kalau penonton cannot afford to watch it, or they don't have the time to watch it, or they pilih satu tapi tak boleh nonton yang lagi satu, then people are going to miss out on these films. So dari segi itu, we need to know how are we going to deal with so many films in a month, because dah lama tak berlaku. I rasa dah lama dah tak berlaku. So ini macam satu fenomena pula bulan 5-6 ni, So dan saya pun yang menonton filem, oh my god, boleh tak saya tangkap in time? Adakah ia akan tahan seminggu sahaja? That is always soalan saya. Adakah dia tahan 2-3 hari je? I better go first day, I better go second day. Tetapi bukan semua orang ada masa untuk menonton pada hari pertama atau hari kedua. So all these things need to be laid out and to be discussed openly. Dan tahu tak, Don, siapa yang sebenarnya tidak dilibatkan dalam proses diskusi ini? Tak tahu. Penonton. We have no feedback daripada penonton. Betul. Adakah, do we have a data mengenai penonton-penonton yang gemari filem-filem lokal? Apakah pandangan mereka mengenai fenomena ini, dan fenomena di mana bulan-bulan yang sebelum ni atau tahun-tahun sebelum ni tak ada filem, atau tak ada filem yang besar, action pack, apakah pandangan mereka? Because pandangan penonton juga amat penting. Sebab bila banyak filem tu, penonton mesti akan pilih. Dan ada sebab-sebab dia kenapa dia memilih. Bukan sebab dia memilih sebab saya tak suka pelakon tu. Those days are over. Dia bukan mengenai pelakon lagi dah. It is about, can I watch that film? Adakah saya mampu untuk menonton 3-4 filem dalam satu bulan? Betul. Can I? Itu soalan yang tidak pernah saya rasa ditanya kepada penonton-penonton filem Malaysia. Kita kena buat benda, sebab kalau jadi lagi in future, then akan jadi masalah yang sama lagi lah. Dia memerlukan satu penyelesaian. Because filmmaking is not easy. Untuk mendapat dana pun bukan senang. So
when we handle so much money, macam 1 juta dari dana Finas, you know, duit, it's a lot of money. Betul. You know, so dari segi itu, I think bila kita dapat dana yang sebegitu, yang diberi, you know, by Finas, which is government, I would think yang kerajaan juga ingin melihat duit yang, walaupun dia 1 juta, tetapi you would like to see money coming back. Betul. For you to make, untuk pengarah-pengarah atau pengkarya-pengkarya ini untuk membuat lebih filem, more films after that. Takkan if that film doesn't do well, siapa nak invest dalam filem yang seterusnya pengkarya itu? Semua takut. So these things all need to be talked about. It all needs to be thought about. So itu pandangan saya. Pandangan saya sahaja. Kita memang memerlukan pandangan-pandangan lah. Sebab kalau tidak, sebab terkejut juga itu waktu keluar list tu. I think awal tu bulan 5 hanya ada few films yang memang confirm date. But then bila nak dekat bulan 5 tu tiba-tiba masuk. Masuk banyak. Saya pun terkejut juga. Saya pun terkejut. Tak sangka filem-filem yang ini tiba-tiba release kan. Listed. You know, sebab saya pun terlibat dalam beberapa filem, taklah besar, watak yang besar, tetapi tiba-tiba Tayang. Tak tahu pun, you know. So tiba-tiba bila dimaklumkan macam, that's banyak filem tu. Banyak. Actually pemilihan tarikh ni daripada penerbit ke ataupun daripada skim wajib tayang ke? Skim wajib tayang akan bagi list tu. Dia akan bagi senarai apa yang dah slot mana yang kosong. Sebab dia kalau ikutkan 1 minggu maksimum dua filem, seminggu 2 filem. So kita tengok mana yang kosong lah. Macam in case of Encik Ramli, kita baru betul-betul complete filem ni pun post bulan 1 itu. So lepas bulan 1, so waktu saya di Rotterdam baru hantar submit ke wajib tayang dan wajib tayang, dan tengok yang mula-mula saya punya niat nak release pada bulan Mei, 29 Mei, sebab 29 Mei tu adalah tarikh kematian Piramli. Tapi bila dah dengar Keluang Man nak masuk bulan 5, memang kita larilah. Kan, kita tahu kita takkan susah nak bersaing dengan filem dari studio besar kan. Jadi, dan saya tak boleh terlalu lambat. Ada faktor-faktor yang menyebabkan tak boleh release selepas bulan paling latest pun Julai. So tak ada dan itulah dia terpaksa pilih bulan Jun tu. Cari and then itu pun kalau nak pilih bulan Julai pun rasanya ada satu tarikh tu orang bagi cadangan. Bila kita tengok ada filem Superman pula. Same date. So kena cari yang tak ada filem yang terlalu besar, kita supaya kita tak dimakan, tapi still ada risiko, which is bila kita letak awal akan ada tiba-tiba filem besar, tiba-tiba kalau dia decide saya nak tarik tu. Tapi kita hopefully dalam masa sekarang ni tak adalah yang masuk kan. Hopefully dia orang masuk bulan 7, 8, 9, 10 sebab ada banyak lagi bulan dalam setahun kan. Jadi we spread it out macam tu Sebab tidak, nanti penonton pun akan bosan lah kalau hujung-hujung tahun nothing to watch from local kan. Tapi lagi satu yang saya rasa, lagi satu benda yang ni adalah, saya rasa macam filem Mencari ni untuk tahun ni adalah first yang genre lain sikit. Kalau tak, memang kita dipenuhi horror, action, komedi. Encik Ramli ni dia drama, so drama rasanya mostly drama lah, drama komedi apa benda semua. Tapi saya rasa setakat pada yang saya tahu sekarang ni tak ada lagi. Itu yang cabaran yang kita kena push. Macam mana nak bagi orang datang tengok filem ni. Dia punya. Tapi hopefully orang nak tengok lah. Orang dah dalam buffet tu ada apa benda makanan yang sama je. Okay, kita tengok ni pula. Yang lain yang tapi kita ada Mimi Lana, kita ada Hanzalini, kita ada Abi Madian, and it's also very interesting sebab kita ada 2 watak ni yang dipegang oleh Hanzalini dengan Abi. Saleh dan Jonet. Nama. Kenalkan siapa Saleh Jonet atau Saleh bin Jonet? Saleh bin Jonet, seorang penulis, seorang pengkritik, dan that was very interesting for me also sebab saya I don't think I have asked you why you letak 2 watak ini yang merupakan kuncu rapat si watak Yusof ni.
I always wondered kenapa dia letak nama Saleh dan Junid buat kedua-dua watak ni yang sebenarnya tak bercakap banyak pun. Mereka hanya mengikut perintah saja, perintah si Yusof ni. So why? Actually kalau ikutkan balik, each of the names of the character, the main character, the main character semua ada reason kan? Semua ada kenapa nama dia Zakaria, kenapa nama Zaitun, kenapa nama dia Yusof, kenapa nama dia Yasmin. So and then dan semua ni termasuk Saleh dan Junid adalah antara figura-figura penting dalam kita industri seni. Tapi saya rasa kalau kita olahkan benda tu malam ni akan forever lah. Yalah, I think bagi penonton ini untuk diskusi yang lain. Tapi maksud saya dari segi nak pemilihan nama Saleh dan Junid itu juga, because Saleh, arwah Saleh bin Junid, I mean he was a bad boy. Bad boy, dan dia karya-karya dia, penulisan dia diketepikan. So I always wondered Saleh dengan Junid ni, adakah sebab mereka seperti pemerhati apa yang berlaku. Mereka tak bercakap banyak tapi mereka menjadi pemerhati. So saya rasa yang Megat memberi satu homage juga kepada insan Saleh bin Junid ini. Itu ada ni lah, macam cakap macam every name of the character tu saya letak ada signifikan kepada kita punya industri seni tempatan. Dan yang tu memang kalau ikutkan diorang off tangent sikit lah, bukan takkan kita nak cerita pasal dunia P.Ramlee je kan. Kita ini bagi ini ada siapa yang dia memang, sebab macam tadi tu bukan ramai tahu ataupun penulisan dia, bukan sebab even saya pun tak baca the whole tak sempat nak baca dia punya karya semua. Tapi we know of him, we know what his dia punya sumbangan tu. So letaklah nama ni, and then apa saja yang korang nampak dari situ YTJT lah. There's a layer to characters yang tu yang penonton maybe kupas lah. Yes. Tetapi penonton yang mengenali the culture of the 70s, the culture budaya seni ketika tu 70-an itu, which I think was a revolutionary time untuk bidang seni pada waktu itu. Cerita-cerita, kalau kita lihat teater, zaman-zaman Farida American, semua nama-nama penting ini yang mencerita pergolakan masyarakat, pergolakan negara, pergolakan jiwa, yang sangat-sangat penting. So karya-karya ini juga, selain daripada karya-karya Allahyarham Tan Sri P.Ramlee, juga adalah sesuatu yang perlu dikata-katakan untuk generasi yang akan datang. Kalau tak, they'll miss out on a lot. Lepas tu rasanya dalam ramai kita Mem tak tengok lagi filem tu. So dalam filem tu mana? Filem Mencari Ramli. Yang screening hari tu? Tak ada. Saya sedih. Tak ada. Saya Tapi betul macam I think what you saying, macam watak Mimi Lana Yasmin, dia penggiat teater dalam 70-an. Itu ada antara, itu homage lain pula. So, saya cakap filem adalah satu benda, tapi saya letakkan teater dalam tu juga sebab saya bermula daripada teater, dan nama-nama yang disebut tadi tu, Farida American, Rahim Razali, Christian Jade, Ahmad Yatim, semua tu ada dalam filem. Kita ada bagi so again, it's total, bukannya kita bagi filem, dan ini bukan saja bagi penghormatan dan homage pada P.Ramlee juga, tapi kepada kita punya dunia teater pun ada dia punya homage, dan penulisan macam Saleh bin Junid tu. Itu kita try nak wujudkan subtly, dengan secara subtle. Tapi dia bukan macam in your face kalau benda tak ada. Dia kena kupas lah. Kita tengok nama ni Filem ni mungkin nampak kecil lah sebab dengan poster dia tu hanya ada beberapa, tapi di sebalik tu kalau tak silap ada banyak cameo juga kan daripada pelakon-pelakon. Sebab dalam trailer yang nampak Amirul Effendi dan Beto Kushairi. The rest tak silap ada baca memang banyak. Ideal. Itu kita
saya tulis bukan memikirkan siapa nak jadi cameo lagi. Saya tulis, biar tulis je dulu. Then kita akan fikirkan fikir apa kawan-kawan free tak call Mirul lain, dia offer diri. Kita apa benda, alhamdulillah. Dia apa-apa kawan-kawan membantu. Apa yang macam memang Mirul terus aku bila apa benda, dan tanya free tak tadi ni. Kita semua datang membantu atas dasar kawan, sahabat. Memang saya appreciate sangat apa yang diorang lakukan tu. Memang kita, sebab memang saya telus lah, memang bajet kita tak besar kan. Nah, diorang datang, saya cakap kalau korang apa ni nak tolong jujur ikhlas. So setakat ni yang boleh off top of my head ada Azhan, Beto, Amirul, ada Azhan. Kesian apa Azhan. ni Anas, ada Anas Rizwan, ada apa ni Nadia Nisa, Sharifah Amani, Nadia Imran, Bron, Muzamir Rahman dalam lakonan pertama dia. Sebelum ni mengalah je. So Azhara ni memainkan watak suami saya. Tetapi kita tidak lihat dia in celluloid. Kita nampak dia dalam filem hanya melalui satu potret. So itulah apa itu, ramai kawan-kawan datang. Itu yang kita nampak tu. Tapi again, Nada Ikhlas jadi isteri saya. Semua kawan-kawan ni datang. Even yang saya rasa cameo paling special dalam cerita tu, producer kita Syahid Johan. Dia pun ada cameo. Dia ada cameo tau. Semua kena tengok dan perhatikan. Dan Nadia yang kena perhatikan. Jangan klik mata. Tetapi macam Nadia Akila pun dia dah sarap mengandung waktu 8 months, 8 bulan. 8 bulan. Yeah, so you know it's very special I guess untuk semua orang yang terlibat, kawan-kawan yang menjadi cameo, yang datang, yang menyerah diri, you know. Kita ada Pak Ibrahim, kita ada Ruzana Ibrahim, kita ada apa Iman Suhana, ada. Tapi itulah cakap Najwa. Najwa Piramdi. Najwa Piramdi. Saya rasa saya kena backtrack, sorry Syahid. Kena backtrack sikit. Yang paling istimewa Najwa Piramdi. Yes. Menyanyi ke dalam ni? Tak. Tidak. Dia Tetapi dia merupakan pembantu rumah, rumah Zaitun, dan and it's again sangat-sangat istimewa dengan adanya Najwa di situ, kerana dia juga menjadi pemerhati apa yang berlaku di dalam institusi kekeluargaan ini, kan, macam tu. Okay, so tapi again kita tak nak, bukan nak kedepankan cameo ni. Alhamdulillah kawan-kawan saya membantu. Tapi apa nama ni, kita tengoklah dia orang punya watak-watak tu. Saya rasa ada yang special juga tu. Betul. Sebab tak disclose banyak pun dalam trailer pun ada 2 je kot, yang 3 ke. Rasa 2-3 lah. Ada kan. apa yang ini. Ya. So nak releasekan rasanya ada 34. Itu tak termasuk lagi geng apa Pita Hati. Diorang pun ada ni kan. Dan saya rasa itu je. So itu dia tentang Mencari Ramli. Tanpa kita sedari, masa pun dah berlalu pantas dan mencemburui kita untuk kita tamatkan sesi ni. Tapi sebelum kita tamat, dah ada satu lagi soalan. Okay. So as a director, sebab ni part tu question lah, sebagai director, apa yang harapan Megat kepada penonton setelah menonton filem Mencari Ramli ni? Kemudian untuk Mem sebagai Zaitun, apa yang rasanya penonton boleh ambil daripada watak Zaitun itu selepas menonton filem Mencari Ramli? Boleh start dengan Megat dulu. Saya rasanya hari tu ada pernah cakap, nombor satu saya cuba nak membangkitkan apresiasi penonton kita terhadap Piramli, especially kepada generasi baru yang saya rasa dah kurang. Bukannya terlalu mengagungkan dia, just kita sebagai figura sejarah yang penting kepada industri filem tempatan. Dan bermula dengan Piramli, kita harus juga mengingati yang lain macam Yasmin Ahmad, mungkin macam Yue, apa nama, macam-macam lah yang nama tu nak panjang sana. Tapi industri seni tempatan ni punya ni adalah luas. Jadi kita satu menghargai seniman agung kita, lepas tu
menghargai sinema yang lain, dan hopefully daripada filem ni kita akan wujudkan cinephile yang baru dari Malaysia, dan saya harap diorang dapat menghargai apa itu filem, bukannya dari satu sudut saja. Kadang-kadang kita terlalu taksub pada satu jenis genre, tapi harapnya dari filem ni kita ada luas kita punya sebaran choices of film kita ada, dan filmmaker kita pun ramai yang ada potensi, tapi yang ini yang kadang-kadang tak dapat peluang dan tak dapat diketengahkan. Jadi saya harap lepas pada ni akan inspirasikan more new filmmakers, dan saya punya cita-cita nak dapat kita punya penonton semua menghargai filem tu sebagai seni lah. Kalau itulah. Okay. So daripada Watak Zaitun itu sendiri kan, yang you hope that penonton boleh ambil? Saya tak suka terma mengambil sesuatu daripada sebuah filem atau seseorang watak atau satu watak dalam filem. Tetapi overall saya rasa di sinilah kita melihat seorang wanita yang dia diletak dalam situasi yang quite comedic, gelap, ada sisi gelap dia, tetapi dalam bentuk komedi itu tanpa dia sedari, and di situlah gelanggang ini di mana babak-babak itu, bagaimana babak-babak itu ditulis. Di dalam gelanggang itu, Watak Zaitun ini dapat expose atau expose herself dengan cara yang tulus, dengan cara yang sangat subtle, dan bagaimana kita melihat seorang wanita di dalam pertengahan umur abad yang diberi pelbagai layers, so many layers that women today are denied. Maksudnya kalau anda seorang wanita, inilah yang harus dipaparkan. This is who you are. This is how you're supposed to be. This is how you're supposed to act. Kan? Tetapi di sini memberi kebebasan kepada watak ini untuk mencurahkan pelbagai jenis emosi di dalam keadaan yang tidak menentu. That makes people go, I understand. Sebab bila saya baca pun saya I always say to myself, saya faham awak Zaitun, saya faham sangat-sangat. Apa yang awak nak luahkan, saya sendiri tak boleh luahkan dalam alam saya sekarang ini. But you can do it. Dalam situasi yang pelik itu. So jangan ambil anything from Watak Zaitun itu, but saya harap yang penonton yang akan datang, saya ajaklah penonton yang datanglah beramai-ramai and have fun. Have fun watching Zaitun, have fun watching semua watak-watak yang berada di dalam filem ini, dan of course jalan cerita Mencari Ramli. So itulah dia tuan-tuan dan perempuan, episod kedua Sembang Sedemat bersama Megah Syazal dan Ma'am Jane. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk episod kedua Sembang Sedemat ni. Dan jangan lupa kepada semua untuk tonton filem Mencari Ramli yang akan keluar 19 Jun ni di Pawagam. Berapa banyak Pawagam tayang? So far sekarang saya tahu lebih kurang 71. Wow. Rasanya macam try nak push lagi, tapi saya tak tahu itu usahalah apa semua. Tapi apa-apa hal pun, nasihat saya kena tonton. Paling penting memang betul 4 hari pertama tu 19, 20, 21, 22 tu, itu adalah tarikh-tarikh yang paling penting untuk filem ni. Kerana apa? Kalau tak dapat, macam kita bincang tadi, kalau kita tak hit kota, mungkin filem
akan dikurangkan. Ya, saya sedih juga sebab 4 hari itu merupakan penentuan. Kita buka, semua filem berbuka akan buka di Pawagam pada hari Khamis. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad menjadi penentuan sebenarnya. Adakah filem itu akan terbang atau tidak? Yeah. So saya rasa banyak penonton juga tak tahu sebenarnya bagaimana pentingnya 4 hari pertama ini, bukan seminggu minggu pertama atau minggu kedua. 4 hari yang pertama ini sangat-sangat penting untuk filem karya-karya ini untuk bernafas dan diberi peluang untuk berlanjut untuk minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya. So itulah saya katakan perbincangan seperti ini tidak we do not include penonton. So sebenarnya mereka pun bukannya tahu pun apa yang berlaku kan. So betul. Ya. Actually sebab saya ada kawan yang ramai kat yang beranggapan bila filem tu keluar we have 1 week. Penonton ada seminggu untuk tonton. So dalam masa seminggu tu sebab tu mereka cari masa weekend, lepas utamakan filem yang dah lama tayang dulu. Sebab mereka ingat filem tu akan tak ada pula lepas tu. Padahal filem baru ni ada 4 hari crucial untuk kita tonton dulu supaya mereka dapat terbang dengan lebih jauh lagi, supaya Pawagam tu, jumlah Pawagam maybe stay, maybe ada yang tambah kalau sambutan tu menggalakkan. So jangan lupa pergi tonton pada 4 hari terawal Mencari Ramli nanti bermula 19 Jun ni. So itulah dah, sekian saja episod kedua Sembang Cinemat. Kita jumpa lagi dalam podcast episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua.